setahun setahun dah. Rasanya macam baru je lagi ambil kakak. Dah kakak ambil belanja dah. So sekarang ni kita tengah on the way ni. Baru lepas turun Genting. Baru lepas daripada Genting Sempah. Kakak dekat sini lah rosak kereta. Aduh, dah lah masa tu nak kejar masa, kereta pula rosak. Tu kat situ kami tersandai kat situ dengan terlepas di subuh ya. Dengan bantuan tadi apa pagi buta kat situ. Belum subuh lagi kami dah gerak daripada Hutan Kali, sangkut kat situ kereta rosak. Dengan orang tak ada, tak minta tolong siapa, tak ada, orang semua tak ada. Payah tu. Memang kenangan tu tu. Petronas. Macam biasalah kita orang kalau ke Pantai Timur, ni memang hentian wajib lah kita berhenti Petronas ni. Kat sini lah nak beli macam-macam lah kan, beli air lah, beli itulah, beli inilah. Berhenti dulu, kita berhenti dulu di sini. Seperti biasa lepak Petronas Karak. Nak beli barang dulu, beli makan dulu, isi perut sikit sebelum meneruskan perjalanan. Shopping. Ambil lah. Ambil je lah apa nak ambil. Yang ni si perut. Handphone baru ni. Kakak tahu tak? Kakak tahu ke belum? Ha? Okay, ni hasil shopping. Hasil shopping hari ni. Okay, sekarang nak bergerak, nak sambungkan mula perjalanan ke Gambang. Okay. Baru lepas isi perut, minum, makan. Tadi yang beli dekat Petronas tadi, sambung balik perjalanan. Ni baru lepas tol Karak. Nak mengalir ke Gambang. Okay, semoga perjalanan ni memudahkan. Amin. Ya. Ni yang bosan ni. Aduh, jangan sedap cruise kan. Tiba-tiba tuan jam. Jarang kita orang pergi Gambang jam macam ni. Masa ni lah nak buat jalan bagai. Aduh, adab je lah. Baru lepas keluar tol Gambang, dah sampai ke daerah Gambang, Kuantan, on the way ke UIA. Tak tahulah bila lagi lepas ni akan datang sini. InsyaAllah lah kalau ada rezeki datang lah kot agaknya saja, tapi jalan lah kot. Okay, dekat nak sampai dah UIA. Kakak kata kereta banyak, kata parking penuh kata. Ini semua orang balik kan, bukan kita orang je, semua pelajar, semua mak bapak semua ambil hari ni. Memang penuh lah jawab cerita dia. Tu depan tu nak sampai dah. Foundation Studies. Welcome to UIA. Macam biasa. Das buat video. Dia tempat semayang tarawih kat sini. Tarawih tu. Inilah keadaan UIA Gambang kalau kau nak tahu. Tempat best. Cantik, bersih. Selesa lah kot untuk budak semua. Tempat belajar kat
lah bang. Mana kita nak letak kereta? Jam. Jam. Sebut buat nak. Ni asrama anak Mahala Azdah. Sampai dah. Alhamdulillah dapat parking. Keadaan dekat bawah Mahala ni, tengok semua ambil anak. Semua ambil anak balik. Jam tu. Penuh dengan kereta. Bukan kat sini je, kat sana tu semua penuh sana. Mana-mana sana semua penuh. Kereta aku terpaksa parking kat bawah tu. Tu lah. Sebab kat atas ni penuh. So situ je ada parking jadi. So masuk terus lah. Kebetulan kita lalu situ tadi, kebetulan kereta situ keluar. So terus masuk lah parking. Tapi kejap lagi nak pindah kereta ke sini lah. Ke atas ni. Ke sini, parking ke sini. Untuk bawa barang kan. Tapi tu lah, ni tengah penuh ni, orang tengah ramai ni. Kena take turn lah. Kena take turn dulu. Penuh, ramai orang. Semua Mahalah penuh. Kalau ikut kata guard tadi tu, dekat Mahalah yang dekat akak ni, Mahalah sana pun tumpang sini juga parking. So 2 Mahalah lah parking kat sini. That's why dia penuh. Mahalah tu ni lah, Mahalah ni Mahalah tu. Tu Mahalah. Mahalah tu kira macam apa? Macam apa cakap? Macam hostel hostel Mahalah. Hostel Azdah. Mahalah. Tu ada 2 Mahalah. Mahalah ni dengan Mahalah sana. Semua parking kat sini, tumpang kat sini 2 Mahalah. Mana tak jam? Kan? Tengok sini lah macam mana, penuhnya. Penuh. Semua balik kan. Lepas tu dah sampai pula time yang sama. Macam ni lah jawab lah. Guard pun pening lah. Guard pun pening sebab banyak sangat kereta. Tapi okey kat guard. Mana-mana kereta yang dah isi barang, dia orang suruh keluar sebab kereta lain nak masuk kan. Maknanya tak ada kereta yang santai-santai lah. Mana kereta habis je masuk barang semua kena gerak. Kereta lain pula masuk. Aku tengah tunggu dah ni. So aku malah nak parking situ sebab barang pun boleh sampai lagi kan. Bila barang dah sampai baru aku parking kereta kat situ. Barang-barang nak dibawa balik. Ada 1 beg lagi, beg paling besar, beg warna hijau. Lepas tu settle semua barang. Boleh gerak dah. Guard house. Terima kasih. Thank you. Jumpa lagi. Sebagai kenangan. So kita orang nak bergambar dan buat video kat situ. Ini kira pintu masuk UIA. Sana tu guard house. Kenangan. Ramai pula orang ambil gambar ini kan. Yalah kenangan kan. Masing pun tak tahu, mungkin tak datang lagi ke apa kan. Semua orang ambil. Habis dah last day. Ini orang last day hari ni. Sedih tak? Sedih lah. Sedih lah. Video apa gambar Kak. Kenangan kak, kenangan. Kenangan tu. 10 bulan. Selamat datang apa tu? Selamat datang dan selamat pergi lah. Selamat datang dan selamat pergi lah. So macam mana ke perasaan anda? Last day di UIM. Tu belakang tu masjid. So macam mana? Sedih tak? Ramai tak kawan-kawan? Ramai tak? Tu semua kawan-kawan
Bye bye UAE. Ada orang tu sono balik. Oh ya, dapat balik. Ciao. Bye bye UAE. Bye bye. Jumpa lagi UAE. Naik lift menuju ke bilik kita orang, rumah kita orang dekat tingkat 6. Rumah nombor 9. Di hotel, bukan hotel lah, punya apartmen kami sepanjang kami duduk 1 hari 2 hari 1 malam dekat Kuantan ni. Nama dia Sea View. Sutra Damai Sea View. Tu lah rumah kita orang. Dia memang apartmen. Memang apartmen orang duduk. Mungkin dia buat macam apa, homestay lah kot agaknya. Dia bukan hotel, dia homestay. Okay, kami keluar nak pergi makan. Pagi tadi baru makan. Pagi tadi dia makan apa, masa nak on the way nak pergi ke roti je. Ni dah pukul berapa? 45 minit kita tak makan lagi. Ni baru nak pergi makan. Ha? Kan? Senang kan? Tak ya juga. So, kita nak pergi makan. Kita nak pergi makan Sibar. Celup tepung. Chicken. Ha? Chicken. Ha, ji. Jauh. Senang. Petang nanti kita nak pergi sana. Sana tu tak tahu apa ada. Yang aku tahu kat sana tu ada batu berbentuk penyu. So ni suasana dekat bawah ni, bawah kita orang punya apartmen, bawah kita orang punya homestay. Ni parking dia. Tapi parking kita dapat yang covered. So ni dia punya apartmen dia lah. Sutra Damai Sea View. Untuk korang yang family besar, ramai, aku prefer korang ambil ni lah. Dekat dengan laut, dekat dengan pantai, dengan Teluk Cempedak pun dekat, dengan Kuantan pun dekat. Ok lah, not bad lah. So tu kereta kita orang. Okay, hari ni waktu panjang. Panjang queue. Tapi tak ada ni. Tak ada, seperti yang tak ada. Sibar. Ramai gila orang. Panjang. First kita pergi tu, kita sampai kat situ je. Kita sampai kat sini je. Panjang gila. Air jadi tadi. Tadi kedua sampai. Tempat yang sama. Tempat seronok makan kat sini guys. Ramai apa, lambat tak rasanya? Tak rasa lambat tak? Ada lah. Ada tak lambat lah. Ikut dengan berkeroncong. Itu dapur dia. Masak berkeroncong tu lagi. Pandang-pandang macam. So ini hasil tangkapan hari ni. Celup tepung, udang, sotong dengan udang sotong, fishball dengan sausage. Ni semua ni 70 lebih. Ni semua ni 70 lebih. Tu ni satu, ni satu. Ni satu RM7 dengan air gunting. Air gunting satu RM12. Air. Semua sekali ni satu lebih. Paduan. Tak apalah, lapar je pasal. Lagi pun sekali-sekali sampai kan. Masalah kan. Oh tu lapar awak. Masih lapar. Semua lapar. Apa je tak lapar.
Makan sambil sambil laut tu. Tengok laut. Okey, apa makan dulu lah. Beberapa minit kemudian, Encik Kita makan kulit potong tu ni. terang. Selepas beberapa minit, lapar mesing. Baru lepas habis makan siba celup tepung, kenyang dah. Belok ke kiri. So kita orang nak balik ke apartmen. Lepak dekat tepi pantai, lepas tu mandi. Aktiviti seterusnya kami nak turun ke bawah, ke sana. Ke sana tu. Ke sana tu. Nak tengok apa ada. Sebab tengok ramai orang lah, banyak kereta di sana tu. Entah apa ada dekat situ dah. Entah orang berkelah ke, entah ada tempat OOTD ke. Okay, jari kita pergi. Jom, let's go. Ni. Pantai. Cukuplah. Orang nak ke sana, pantai tu. Dah apa yang tulis tu. Pantai Pelindung. Pantai Batu Pelindung. Apa ni? Tunggulah sekejap tu. Tengoklah kejap lagi apa dekat sini. Tengah dunia je lah tu. Tengah je lah dah. Video lah. Pantai Batu Pelindung. Pantai Batu Pelindung. Oh. Cantik pantai dia. Ha. Oh, sana tu ada batu-batu tu. Batu macam rupa penyu lah. Wah, sana tu. Nampak tak tu? Itu batu rupa penyu. Ah, tu. Ah, jom kita pergi sana tengok apa dia. Lari tak ke pantai ni? Cantik. Cantik pantai ke? Oh, sampai sana tu pantai jauh lah. Pantai dia. Dah lah jauh sampai sana tu kan. Ha, sampai sana tu. Sampai sana tu. Jauh gila tu. Ha? Ha, Teluk Cempedak. Ha, Teluk Cempedak. Teluk Cempedak cuma ada pantai je, tak ada batu-batu. Mesti ada batu-batu je kan. Dia kita pergi dekat penyu tu. Batu penyu tu. Susah nak jalan atas pasir. Mana jalan apa tak nak.
ke batu tu rupa penyu? Dia kata batu tu rupa macam penyu. Jom kita tengok betul tak macam penyu. Oh, rasanya sini pantai ni kan rasanya lagi cantik daripada pantai Teluk Cempedak. Sebab kat sini ada batu-batu tau. Ada batu-batu kan. Batu-batu. Dekat Teluk Cempedak rasa macam tak ada batu-batu ni, pantai je. Ni tak ada batu-batu. Iyalah batu tu macam apa lah. Batu tu memang macam penyu lah. Batu ni bukan kat sini batu ni dekat Terengganu tu lah. Terengganu kita tu. Tempat ni memang cantik. Memang siap cantik. Memang siap cantik. Cantik lah tempat dia. Memang cantik tempat dia. Batu-batu ni buat cantik ni. Ni batu-batu ni. Batu-batu ni buat cantik. Ada orang casting kat situ. Anjing atas batu pun. Kalau atas batu laut kat tu. Oi, kalau aku tengah cerita casting tu memang aku bawa ni. Kalau aku tahu memang aku bawa ni set casting. Set pun. Betul rupa penyu batu ni. Lama. Lawa tu penyu ni. Penyu lah. Lawa tu batu ni. Betul-betul penyu lah. Kau tengok sini ni. Kat situ kan tu muka sebelah je. Maknanya daripada angle ni tak cantik lah. Jangan ambil daripada angle ni. Ambil daripada angle sini. Daripada sini cantik. Buat apa tu? Takkan duduk sana je. Mari kat sini. Sini kan cantik ambil gambar sini. Duduk sana apa je. Batu besar ni jadi penyu. Yang bawah ni tak tahu apa. Batu kot. Konon-kononnya batu lah kot yang bawah ni. Dia buat lukisan juga. Tapi macam batu kot agaknya. Agaknya lah. Dua, tiga. Jom.
Dekat pantai timur ni dia tak ada sunset. Kalau ada sunset mesti lawa ni. Kat sini sunrise. Sunset dekat sana. Sana barat. Terus di pantai timur dia ada sunrise lah. Pagi besok mungkin lawa tu, pagi esok. Pagi esok kat sini mungkin awal apa, matahari terbit kan daripada sana kan. Mungkin lawa lah esok. Ni pun dah nak senja dah. Mungkin lepas ni kita orang gerak balik ke apartmen kot. Bateri phone aku pun dah 34% dah. Okay dah. So ni penginapan kita orang. Sutra Damai Sea View. Ni ada apartmen. Okey, malam ni kita orang layan kedai kawan anak. Nama dia apa? Ana ikan bakar petai. Dia dekat Tanjung Lumpur. Tanjung Lumpur, kalau daripada kita orang sana kena lalu pekan Kuantan lah, kena lalu pekan Kuantan sikit. Lepas tu cross Muara lalu dekat Tanjung Lumpur. Dia ada satu hotel dekat sana. Dia betul-betul bukan betul-betul depan hotel lah. Dia berdepan dengan hotel tu jugalah. Tapi menarik kat tempat dia, orang tengok ramai orang tu. Penuh orang. Dia punya cara order sini, dia datang order lah. Makan biasa. Ikan bakar semua. Apa makanan-makanan laut lah. Laut betul goreng-goreng pun ada. Macam kita makan goreng-gorengnya. Balik nak tunggu-tunggu. Boleh try datang. Tengok. Best juga. Ada favourite aku kat situ tu. Sata. Tu nampak sata tu. Nampak sata tu. Lagi aku dah ambil favourite tu. Konsep makan sini biasalah, dia macam gerai-gerai. Yang tu ada gerai sata, keropok goreng, kerabu mangga. Yang tu bahagian mango cheese. Tapi tak ada. Kat situ air kelapa, coconut shake semua kat sana. Dekat sana tu ikan bakar. Makan makanan laut lah, ikan bakar, kerang, udang semua kat sana, sotong semua kat sana. Itu bahagian air. Bahagian air sana tu pun tak tahu apa benda tu. Tak pergi tengok lagi sana tu apa benda. Senarai-senarai harga-harga ikan yang ada kat sini. Ikan, lepas tu sotong, udang, semualah, ketam, kerang. Order kita orang dah sampai. Aku dengan wife makan nasi goreng biasa. Anak tu makan nasi goreng Pattaya. Yang tu nasi goreng kampung. Tapi nasi goreng biasa dia, macam aku memang puas hati. Dah macam nasi goreng seafood. Macam-macam ada. Udang, sotong semua ada. Memang padu. Recommended. Memang puas hati. Okay, kali ni dah perut dah kenyang pula makan malam. Tadi makan siang, makan malam. Memang murah makan kat situ. 4 orang makan tak sampai RM40. Air pula, air semua memang dia air buah ada. Makan goreng-goreng. 4 orang makan RM39. Okay lah. Perut pun dah kenyang. Jom kita balik. Bukan balik rumah lah. Kita balik apartmen. Singgah basuh kereta. Berapa bulan tak basuh kereta lah. Kita basuh kereta. Apa tu? Tulis soap. Dia tembak sabun. Macam ni auto car wash tu. Kat KL tak ada auto car wash ni.
Yang elok tu, kereta pun dah berapa bulan tak berbasuh dah. Kalau kau tengok kereta ni, ya Allah, buruk yang kereta ni. Teruk tu rupa. Oh, semua dia seorang je buat robot ni. Terror ada. Power. Pemandangan sunrise daripada apartmen. Jatuh lah handphone ni kan. Sebelum jatuh biar aku berhati-hati dulu. Sunrise daripada pantai timur, daripada laut Cina Selatan. Tapi ini dah naik sikit dah, matahari dah baru perasan naik sikit. Elok masa dia separuh laut tadi tu mesti lawa. Ni pun lawa. Hari kedua di Kuantan, misi mencari sarapan pagi. Kita orang nampak ni area-area macam area kampung, area kawasan perumahan. Maksudnya ada tu jual nasi lemak, ada sarapan kan. Tengoklah mana yang boleh dapat. Last day at Kuantan. Tadi kita orang pergi East Coast Mall. So sekarang kita orang dekat Berjaya Mall. Pergi bersin jap sebelum bergerak balik ke rumah. Okay. Hari tu adiknya, hari ni kakak punya pula. Agak telefon ke? Kenapa? Rahsia, bagi tahu. Oh yo. Dia apa teka? Dia nama dia mula huruf A. Ya betul. Dia mula huruf A. Tengok kedai pun tahu dah ada nama kedai lah. Dia terbalik ke? Kata elok. Kenapa saya terbalik? Nanti dah tu dia okey lah. Ya ke? Dia okey boleh kan? Sah, semua Dia kena update iOS. Kopak. Dek. Hello, macam mana perasaan anda mendapat handphone baru? Happy ke tak happy? Biasa-biasa je. Happy apa yang paksa. Mana handphone yang baru? Oh, yang lama? Kompak degree tekan lah kali ya. Yang baru 17. Ini yang lama 13. 128 256. Ni pun baru. Ni video yang hari tu lah, yang baru tu. Ni kakak punya pula. Baru siap best tu. Selesai sudah urusan di Kuantan. So sekarang ni on the way balik ke Batangkali. Okay, bye-bye Kuantan, bye-bye Pahang, bye-bye Gambang. InsyaAllah kalau ada kesempatan panjang umur datang lagi. Bye.